Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza akan menceritakan tentang kisah yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Kisah apabila di dalam media sosial mereka telah melihat satu posting yang tentang hari raya, iaitu bukan bapanya memberi wang raya ataupun hadiah, tetapi memberikan geran rumah untuk mereka. Dan kisah itu tular apabila bapanya tidak memberi wang raya tetapi memberi geran yang berwarna hijau untuk anak-anaknya. Apapun, ramai yang teruja dan mengatakan bagus bapanya memberikan geran sebelum beliau meninggal dunia supaya tidak berebut adik-beradik ataupun anak-anaknya itu, serta tiada perselisihan faham antara satu sama lain. Apapun, kisah itu jarang berlaku. Ini kerana selalu duit raya yang diberi sewaktu hari raya, bukannya geran raya. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen. YouTube kami dah 1.4k lebih. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip atau melangkau. Teruskan menonton. Terima kasih. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen. YouTube kami. Okey, tata. Nak selalu.